Okey Nizam. Ini tu ada nampak. Oh tempat gelap nampak kan. Okey tu terang. Okey sekarang kita nak tengok dia punya api biru tu. Ada sedia? Saya dah bersedia. Aku dah sedia. Jom bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh nampak dia merebak ke serata apa gel, serata gel. Serata gel tu. Sebab gel tu sendiri dah ada alkohol tu. Betul, setuju. Sebab tu je. Dah pandang dah tak bilang kan. Macam juga tu. Okey, eksperimen kita ni nampaknya berjaya. Kita dah dapat tapi kau panas tahu pun. Jangan buat. Okey, jangan buat di rumah. Ingat. Itulah efek dia kalau buat di rumah. Kalau tak ada safety, kalau tak ada barang keselamatan. Okay, sekarang ni kita nak pegang api. Nak letakkan dia di tangan. Aku dah buat dah tadi. Itu kalau letak atas. Ini kita nak gel tu ada dekat tangan. Kita nak bakar atas tangan kita. Okey, sekarang ni kita nak letak atas tangan pula. Ya. Okey, padam dulu. Okey. Kita ada. Aku tolong. Aku dulu. Nak banyak ke sikit ni? Sikit dulu lah. Sikit dulu Ini okey. Ikut je lah ya. Ikut dengan hati kalau tak banyak tau. Okey, jap. Spray air. Oh ya, keselamatan. Ya, betul. Tahan diri. Jadi kalau berlaku kebakaran. Aku jadi bau juga dia. Okey. Lagi cepat terbakar. Nampak tak? Panas. Biarlah dulu. Panas. Sekali lagi. Tak banyak sikit. Memanglah sifat dia tu ada alkohol kan. Tapi bila alkohol tu dah habis, panas kan kau? Sekali. Dia kena biar dulu. Jangan tiup. Spray. Mantap. Eksperimen ni kami berjaya. Tak ada tangan. Tapi panas sikit lah. Dia berjaya mematahkan ni. Tapi sebenarnya kamu saya pegang api. Tadi kita nak pegang. Ini kita nak sentuh dia. Pegang ke sentuh? Aku pun dah confuse lah. Tapi kita tak. Tapi ini lebih berbahaya daripada tadi. Kalau anda yang nak cuba sini, pastikan keselamatan anda terjaga. Okey? Mula kita buka mata dia. Nampak macam biasa kan? Tapi wow. Begitu cepat aku tak panas dia. Tak panas sangat. Tak panas. Cuba. Bangun. Cuba. Ush, kalau macam tu buat 5. Mana tengok game tak? Panas nampak. Dia nampak ni api-api ni. Maafkan saya. Api-api ni. Kalau eksperimen ni macam ni, janganlah buat perkara yang senonoh. Ya, betul. Macam saya buat tadi. Cukup. Pandai macam dia juga. Jangan. Semua tangan. Aku ingat kebakaran kata dia Nas, kau boleh biar je macam tu. Astaghfirullahaladzim. Ini eksperimen pertama kita berjaya. Sebab kita berjaya pegang api dengan tangan kita sendiri. Maksudnya sukses lah. Sukses. Ini semua anda boleh lihat dalam kita cuba.